Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Nabilah binti Mashri dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang punca-punca isu keruntuhan akhlak yang berlaku dalam kalangan remaja pada masa kini. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Baiklah, seperti yang kita tahu, penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang melibatkan penggunaan bahan kimia yang boleh mengubah fungsi tubuh serta minda seseorang, dan ia juga membawa kepada ketagihan serta kemusnahan diri dan juga sosial. Baiklah, kita beralih kepada punca isu keruntuhan akhlak yang pertama, iaitu pengaruh rakan sebaya. Iaitu apabila seseorang itu ingin mempunyai keinginan yang tinggi untuk menyertai sesebuah kumpulan dan tidak mahu merasakan diri sendiri itu pengecut dan mendorong dia untuk mencuba dadah balik kali pertama. Contohnya, apabila seseorang itu ingin menyertai sebuah kumpulan dan kumpulan tersebut memberikan syarat seperti, jika kau ingin menyertai kumpulan kami, kau kena hisap dadah ataupun kau kena hisap benda ni, dan benda itu membawa kepada barang terlarang lah. Dan ini akan menyebabkan mereka ingin mencuba dadah kali pertama. Seterusnya, persekitaran yang tidak sihat, iaitu apabila seseorang tinggal di kawasan perumahan ataupun kawasan yang mempunyai kadar jenayah ataupun dadah yang tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko tentang pendedahan dadah itu lebih meluas. Di samping itu, kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga juga boleh menyebabkan isu penyalahgunaan dadah ini dalam diri anak-anak, iaitu apabila keluarga tersebut bercerai-berai, ibu bapa yang terlalu sibuk serta kurangnya komunikasi dan pemantauan dari pihak ibu bapa terhadap anak-anak. Hal ini menyebabkan mereka akan mencari perhatian dan kasih sayang di luar serta membawa kepada pergaulan bebas dan dadah di luar sana. Dan akhir sekali adalah yang paling penting, iaitu didikan agama. Seperti yang kita tahu, didikan agama ataupun asas agama yang longgar, yang tidak kukuh akan menyebabkan kegagalan membina benteng diri daripada hasutan syaitan, daripada godaan yang membawa kita kepada melakukan perkara yang tidak baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ayat ini menjelaskan bahawa solat, iaitu tiang agama, merupakan mekanisme penting untuk mencegah berlakunya perbuatan yang keji dan munkar. Jadi apabila agama seseorang itu dipelihara, ia akan membina benteng diri daripada melakukan dosa. Baiklah, kita pergi kepada langkah untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak. Yang pertama ialah peranan keluarga. Seperti yang kita tahu, keluarga merupakan bahagian yang terpenting untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak dalam diri anak-anak. Iaitu, ibu bapa perlulah mewujudkan persekitaran yang penyayang dan terbuka. Ibu bapa perlulah meluangkan masa yang berkualiti untuk mendengar masalah anak-anak serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka tanpa menghukum. Selain itu, ibu bapa juga perlulah mengenal pasti dan memantau tingkah laku ataupun aktiviti anak-anak dan bertindak dengan segera jika komuniti dan masyarakat setempat juga berperanan dalam mengatasi isu ini, iaitu masyarakat ataupun komuniti setempat boleh mengadakan aktiviti kemasyarakatan atau kesukarelawanan. Contohnya, mengadakan aktiviti gotong royong ataupun program motivasi yang melibatkan belia meluangkan masa mereka dengan perkara yang bermanfaat dan berfaedah berbanding meluangkan masa mereka dengan perkara yang tidak bermanfaat dan perkara yang boleh menyebabkan kepada kelalaian dan keruntuhan akhlak. Seterusnya, akhir sekali, yang paling penting, pihak komuniti ataupun masyarakat perlulah mengadakan kempen kesedaran secara berkala di sekolah ataupun di kawasan perumahan. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.